Jadi tuan-tuan wajib tahu siapa dia Anwar Ibrahim yang berangan nak jadi Perdana Menteri dia. Layak atau tidak layak? 12 tahun 12 tahun saya dengan dia. Daripada hari dia kena pecat pukul 4 petang 2 hari bulan September 98 tu, saya dah ada dengan dia. 12 tahun bersama dengan dia. Takkan tiba-tiba saya nak menentang dia macam kata Ustaz Hasan Basri tadi, dalam keadaan menang 82 kursi menentang Anwar Ibrahim. Kenapa penting? Sebab Pakatan DAP, PKR dan PAS dalam PRU 13 akan datang menawarkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim dicadangkan sebagai bakal Perdana Menteri Pakatan mereka. Jadi tuan-tuan wajib tahu siapa dia Anwar Ibrahim yang berangan nak jadi Perdana Menteri dia. Layak atau tidak layak? Dia menjadi cepat no menjawab. Layak tak layak? Dia menjadi Perdana Menteri. Pertama yang saya nak perjelaskan, sebab ada orang macam Kasim Zuraida ni masih pekak lagi, tak faham-faham. Pertama tuan-tuan, timbul persoalan. Orang tanya, yang diputar belitkan, diautarkan keliling kampung hari ini tentang pembebasan Anwar Ibrahim daripada kes liwat. Orang mereka bawa cerita bahawa pembebasan Anwar Ibrahim maknanya memang betul ada konspirasi nak menjatuhkan dia. Saya kira ni isu penting, kerana kalau ada yang percaya bahawa pembebasan Anwar Ibrahim ni bermakna dia tak liwat Saiful, bermakna ada suatu konspirasi, maka tuan-tuan beria nak jadikan dia Perdana Menteri. Saya takut tuan-tuan kalau dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan semua kena pakai cawat besi. Bukan saja yang lelaki, yang perempuan pun sama. Saya nak perjelaskan perkara ni di sini malam ni sebab ada pekak badak macam Kasim dengan Zuraida yang duk baral jalan ke sana kemari, duk melalak kata Anwar tak bersalah. Tuan-tuan, soal sama ada Anwar bersalah atau tidak, soal sama ada Anwar Ibrahim ini dihukum penjara atau tidak, itu kerja mahkamah. Mahkamah undang-undang dia ada beban bukti, dia ada hak pendakwaan, pembuktian, keterangan yang perlu dibawa untuk menyabitkan sesuatu kesalahan. Tidak semestinya kalau mahkamah tak sabit kesalahan, mahkamah tak hukum, bermakna tak salah. Tonton tengok kes Sosilawati baru ni, tengah jalan. Baru ni pun dihujahkan, hujah penutup kes pendakwa. Siapa yang berani kata Sosilawati tak dibunuh? Kecuali Kasim dengan Zuraida pekak badak ni. Sosilawati dibunuh, semua orang tahu. Pasal apa kita tahu dia dibunuh? Pasal dia tak ada, tak balik rumah pun. Jadi tak timbul persoalan Sosilawati tak dibunuh. Ustaz Hasan perlu terdiri kerana ada urusan lain. Untuk hari sibuknya kami. Tapi kalau tuan-tuan tengok
cara kes ni dibawa sekarang. Dengan saksi yang dulu cerita lain, hari ni cerita lain. Dengan saksi yang depan polis beritahu lain, dalam mahkamah cerita lain. Dengan DNA tak cukup. Dengan pasukan forensik terjun sungai cari tulang, habis segala tulang dipunggah, bawa ke mahkamah. Tulang orang ada, tulang ayam ada, tulang lembu ada. Jadi kalau tengok daripada cara kes dibawa, tuan-tuan, jangan terkejut kalau kes Sosilawati mahkamah bebaskan. Sebab saya sebagai pengamal guaman jenayah, saya tengok kes tu tak dekat untuk sabit bunuh. Sebab bunuh ni perlu disabit tanpa sebarang keraguan, titik pun tak boleh. Ada ragu pun, sebab hukuman dia gantung sampai mati. Jadi kalaulah mahkamah bebaskan Padmanabhan dan kawan-kawan dia daripada membunuh Sosilawati, adakah bermakna Sosilawati tak dibunuh? Dia dibunuh. Soal sama ada mahkamah bebas tak bebas, soal sama ada mahkamah sabit tak sabit, soal sama ada mahkamah penjarakan atau tidak, itu kerja mahkamah. Mereka dapat rayuan, 5 orang hakim akan dengar. 5 orang hakim bijak pandai, lebih tinggi pangkat daripada hakim sekarang yang dengar seorang. Biar mereka dengar, buka balik file ni. Betul tak betul keputusan hakim bebaskan Anwar Ibrahim? Itu kerja mereka, kita bayar gaji mereka. Biar mereka buat kerja mereka. Itu mahkamah undang-undang. Tetapi tidak bermakna kes Saiful ni tidak penting. Kes Saiful ni penting bagi kita rakyat. Kerana apa? Kerana kita rakyat hakim negara. Kita rakyat akan bicarakan Anwar di mahkamah rakyat, di dalam PRU 13. Dalam mahkamah rakyat di PRU 13 kita akan hukum Anwar Ibrahim kerana meliwat Saiful. Di situ penting kes Saiful. Bukan nak menentukan sama ada Anwar dihukum penjara atau tidak, tapi nak menentukan sama ada Anwar ni layak tak layak jadi Perdana Menteri. Dalam konteks tu, tuan-tuan kena faham kes Saiful Bukhari ni. Tuan-tuan, saya lawyer Anwar Ibrahim. Ni yang cakap dengan tuan-tuan ni, lawyer ni 12 tahun. 12 tahun saya dengan dia. Daripada hari dia kena pecat pukul 4 petang 2 hari bulan September 98 tu, saya dah ada dengan dia. Siang malam dengan dia. 11 hari pertama kempen roadshow, daripada KL pergi Bangi, kemudian pergi ke Tanjung Karang, bergerak pergi ke Delang, Kedah, turun ke Permatang Pauh, pergi pula ke Kota Baru, kemudian turun pergi ke Kuantan, pergi Kuala Terengganu, destinasi terakhir di Batu Pahat sebelum himpunan besar di Masjid Negara 20 September. Saya kena tahan ASA hari itu. Kena tahan ASA mempertahankan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, saya yakin ramai-ramai ni tak seorang pun pernah masuk ASA. Masuk ASA ni, tuan-tuan, dia bukan soal siasat, dia soal siat. Dia siatnya kita betul-betul. Bila perbicaraan bermula, saya antara lawyer yang kerap pergi ke penjara, jumpa Anwar Ibrahim. Tak pagi petang, bawa beg besar-besar. Bukan sebagai lawyer, tapi macam-macam kerja saya buat. Bila bawa beg besar, penjaga tanya. Penjaga dia tak boleh buka beg kita, beg lawyer. Tanya kita apa dalam beg tu, tuan. Oi, ni dokumen ni Pak, nak bincang dengan Anwar Ibrahim. Oh, rajin tuan ya. Bawa beg besar, beg lawyer kan roda. 2-3 kali lepas,
Lama-lama wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah rancang, kena juga akhir. Bila bawa beg besar, penjaga tanya, "Air besar lagi nampak beg?" "Dokumen banyak ni." "Dokumen apa?" "Tuan nampak kuadal dan menitik dia tu." Kuadal menitik daripada beg. Sebab saya nak seluduk roti canai nak bagi Anwar makan. Macam tu punya beria. Salah guna kedudukan sebagai lawyer. Apa yang kita bawa dalam tu? Macam-macam. Mi goreng, roti canai, kodok. Tu. Apa yang kita tak buat? Macam-macam kita buat. Pertahankan orang lain. 12 tahun. Orang kata bapaknya saya sampai boleh pergi rumah Anwar Ibrahim tu kot pintu dapur. Ikut suka saya nak masuk ke pintu dapur tu, buka peti air, nak makan apa makan. Sembang dengan Azizah tu kat dapur. Dia pakai baju butterfly dia. Dia bersembang dengan Azizah. Apa? Orang kata rakan sekati sebentar. 12 tahun tu tak? Sekati sebentar tapi dara lagi lah. Masih dara lagi. Nak test boleh. Dia nak test senang je. Dengar bunyi kentut macam mana. Kalau bunyi macam whistle, tu dara lagi. Tapi kalau bunyi macam kereta api nak buntuh tu, ada masalah tu, kena check balik. Tengok ada sejarah dengan Anwar Ibrahim tidak. 12 tahun tak nampak tak? Tak nampak. Memang tak nampak. Orang tanya saya, takkan 12 tahun tak nampak? Saya kata, iya 12 tahun kena tipu nak macam mana? Tapi taklah seteruk Dr. Mahathir kena tipu dengan Anwar 12 tahun. Dr. Mahathir kena tipu dengan Anwar 12 tahun. Saya 12 tahun tak pecah rekod lagi. Jadi dalam kes Anwar Ibrahim ni tuan-tuan, 12 tahun bersama dengan dia. Takkan tiba-tiba saya nak menentang dia. Macam kata Ustaz Hasan Basri tadi, dalam keadaan menang 82 kursi, dalam keadaan menafikan 2/3 Barisan Nasional, majoriti di Parlimen, dalam keadaan 5 negeri, dalam keadaan 5 peti besar, dalam keadaan nak pergi Putrajaya, dalam keadaan tu saya pilih lawan Anwar Ibrahim. Ustaz Hasan Basri pilih lawan Anwar Ibrahim. Datuk Azhar Ali pilih lawan Ibrahim, lawan Anwar Ibrahim. Dr. Halili pilih lawan Anwar Ibrahim. Ustaz Ismail Mina pilih lawan Anwar Ibrahim. Datuk Salihuddin Rashid pilih lawan Anwar Ibrahim. Gopala Krishna pilih lawan Anwar Ibrahim. Zaharin pilih lawan Anwar Ibrahim. Esa Maknuk pilih lawan Ibrahim. Semua yang rapat dengan dia pilih lawan Anwar Ibrahim. Pasal apa? Mesti ada sebab. Yang ada sekarang ni budak-budak ingos ni tak kenal Anwar Ibrahim. Adam Adli bukan dia kenal Anwar Ibrahim. Tahun 98 tak ada Adli ni pakai paper lagi. Tak kenal. Jadi kenapa dia tak layak? Kenapa yang kita lawan dia? Sebenarnya tuan-tuan, setelah menang 8 Mac 2008, masing-masing jeraya di YB, terkejut beruk semua pasal tak sangka menang. Saya lagi tak sangka menang. Saya lawan Kulim Bandar Baru. Kulim Bandar Baru ni tuan-tuan, kira kerusi selamat UMNO lah. Jangan kata letak kadir je badir, tuan-tuan letak perut, sakit perut menang. Masa tu saya pergi, saya menang dengan majoriti kat 8,000 tu kan. Terkejut. Menang 8 Mac, 5 negeri, 82 ahli parlimen, riuh parlimen kita buat. Dalam keadaan tu, apa yang menyebabkan perpecahan sekarang? Apa yang menyebabkan perpecahan? Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Kenapa Salahuddin Hashim kawan baik Anwar Ibrahim, satu sekolah MCKK, Setiausaha Agung PKR, anak Ustaz Hashim Gera, Bukit Gantang, ahli parlimen PAS tahun 70-an. Dia pilih lawan Anwar Ibrahim. Bukan saja keluar, dia lawan Anwar Ibrahim. Ustaz Ismail Mina 45 tahun dengan Anwar Ibrahim. Setara dia Ustaz Ismail Mina ni tuan-tuan, level dia tu kira Mursyidul Am Abim.
Sebut saja Ustaz Ismail Mina, kalau orang mengaku Ali Habib tak kenal Mak Emina, bohong. Sebab Mak Emina lah orang yang menggerakkan Habib, bukan Anwar Ibrahim. Dia yang menggerakkan. Anwar Ibrahim ni cakap je, yang menggerakkan usrah, yang mengadakan program-program dalaman. Ustaz Ismail Mina 45 tahun dengan Anwar Ibrahim. Kenapa hari ni dia lawan Anwar Ibrahim? Lawan sungguh-sungguh, walaupun sakit, tak sihat, pergi Kedah, pergi Kelantan, pergi Johor. Kenapa? Dr. Siddiq Baba, siapa tak kenal Cikgu Siddiq Baba, Timbalan Rektor UIA. Anwar letak dia kat UIA untuk mengawal student, mempengaruhi student supaya sokong dia. Puluh tahun dengan Anwar Ibrahim. Kenapa Dr. Siddiq Baba pilih lawan Anwar Ibrahim hari ni? Dr. Ali Lee pakar mata, kawan baik Anwar Ibrahim. Lama dia berkawan dengan Anwar Ibrahim. Dia nak dinamakan sebagai calon pilihan raya kecil Hulu Selangor. Dia tak mau. Dia lawan Anwar Ibrahim. Pasal apa? Datuk Zahrin Hashim 35 tahun dengan Anwar Ibrahim. Orang yang membawa usul supaya menamakan Anwar Ibrahim sebagai calon timbalan presiden melawan Ghaffar Baba, itulah dia Zahrin Hashim, Ketua UMNO bahagian Tanjung. Kenapa mereka ni memilih lawan Anwar Ibrahim? Kenapa? Kenapa? Apa punca dia? Apa yang menyebabkan keraguan? Apa yang membuka mata kami? Kes Saiful lah. Menang 8 Mac, April, Mei, Jun. Saya ingat lagi. Masa tu kami ada taklimat wakil rakyat PKR. Zuraida Pekak ni pun ada. Di Hotel Quality Shah Alam. Saya ingat lagi hari itu. Petang 28 Jun. Hari terakhir. Malam tu Anwar patut bagi ceramah amanat perdana kepada semua wakil rakyat ADUN dan ahli parlimen PKR. Dia datang petang tu pukul 6. Dengan cara biasa dia dengan Wan Azizah sampai kami tengah minum petang. Kebetulan meja saya kosong, sebelah saya tu kosong, dia duduk sebelah saya. Wan Azizah pergi duduk kat tempat lain. Sembang-sembang gelap-gelap. Tiba-tiba handphone dia bunyi. Bila handphone dia bunyi tengah dia sembang, saya kata tu handphone bunyi. Dia kata ambil. Saya ambil. Saya baca. Macam tu punya bapak dengar. Baca handphone. Saya pun baca. Saya kata, apa ni ada mesej, the boy has lodged a report. Itu saja ayat. The boy has lodged a report. Boy itu siapa saya tak tahu, report apa saya tak tahu. Tapi saya sebut saja perkataan tu. Depan mata saya Anwar Ibrahim tiba-tiba pucat, berubah. Apa dia? Dia ambil handphone, dia pun baca. Dia kata panggil Zah. Dia panggil Wan Azizah, Zah. Panggil Zah. Jom. Tiba-tiba jadi kelakar. Suruh saya call kapal SIM masa tu. Saya kata kau tak dapat. Panggil Nail, Sangkara Nail. Saya call Sangkara dapat. Bos suruh datang Hotel Quality sekarang juga. Ni call tu. Bawa punya banyak call lagi tu. Duk call lah. Naik Hotel Quality pergi ke atas. Bilik dia ke atas. Bilik berehat dia. Banyak tempat saya sebut. Aku jadi dalam lift. Wan Azizah, saya, Anwar dalam tu. Yang tu kemudian kita nak cerita bila perlu. Kalau kurang ajar sangat, saya nak cerita. Saya dah beritahu dengan Anwar, jangan kurang ajar sangat. Jadi kalau kurang ajar, saya akan cerita. Masuk dalam bilik, saya tengok dia takut. Ni depan mata saya. Tuan-tuan kena ingat, saya yang buat kes tahun 98. Saya lawyer dia, bukan saja lawyer dia. Saya orang depan dia. Masa tahan IC dia orang panggil saya Panglima lah. Kocik-kocik pun tapi Panglima. Kalau tuan-tuan tengok video laungan reformasi, kalau Anwar tengah bercakap, saya di depan. Ini pasal apa? Kalau polis datang, lalu saya dulu. Apa nak? Nak ambil Anwar Ibrahim. Nak ambil Anwar Ibrahim ni, Pak Ngah kau dulu. Macam tu punya kau. Kau ni kecil-kecil, kau main berani ni.
Saya tengok dia takut, duduk dalam bilik, masuk dalam selimut, ambil gebah, takut. Dengan kod pun tak buka. Apa hal? Saya tak tahu cerita macam tu. Saya tak tahu cerita. Tiba-tiba ni call ni, ambil ni, panggil ni. Dia kata ni, polis kat bawah tu nak tangkap aku kot. Polis kat bawah. Saya kata polis kat bawah tu dah 2 hari kat situ. Ada kereta peroda polis 2 biji kat depan hotel tu. Pasal nak jaga keselamatan taklimat tu. Kita polis tu dah 2 hari kat situ. Tak ada tangkap. Bila nak tangkap ni, macam mana ni dia pun ni? Ish, saya nak kena lari ya? Lari ke mana? Tak tahu nak, tapi saya kena lari. You telefon ni, kita buat tiket. Lari mana? Dia kata lari Turki. Turki? Apa hal nak lari Turki? Macam mana ni saya nak kena lari Turki? You ikut. Kita pergi Turki. Macam mana nak pergi Turki pula ni? Masa tu baru saya mula dengar. Oh, rupanya ada budak dah buat report kena liwat. Masa tu baru saya tahu. Dalam bilik saya tanyalah kawan-kawan. Saya kata siapa yang buat report? Dia kata Saiful. Saya kata Saiful mana? Saiful sotong tu. Kita panggil dia sotong. Pejabat Anwar dia sampai sotong. Pejabat peribadi, bukan pejabat parti, pejabat peribadi. Pejabat peribadi dia kat Seksyen 16, rumah Khalid Ibrahim. Khalid Ibrahim jadikan rumah tu pejabat peribadi Anwar Ibrahim. Ketua pegawai operasi bilik pejabat tu Datuk Salahuddin Hashim. Saiful pembantu. Saya kata Saiful budak yang lebih-lebih. Allah, ni apa cerita ni? Dia kata Anwar liwat dia. Pening. Ni mesyuarat. Nak bagi alasan kenapa nak lari. Cari macam-macam alasan. Bincang, kungkang. Akhirnya kita buat keputusan. Okey, Anwar Ibrahim kena lari sebab ada orang nak tembak dia mati. Senang cerita. Tuan-tuan pun buka lah surat khabar 28 Jun. Itulah cerita dia. Anwar Ibrahim nak kena lari ke Turki sebab ada orang nak tembak dia mati. Kita suruh Wan Azizah buat statement tu. Pasal apa? Pasal Wan Azizah pakai tudung, muka baik,